Okey. Sekarang ni saya tengah buat persiapan untuk ambil ikan-ikan induk yang besar ni. Saya akan bawa ke belakang dan mungkin akan ada beberapa ekor tu yang saya akan simpan untuk dibuat pemakanan. Tujuannya, induk-induk yang kecil ni saya dah masuk dah dalam ni baru-baru ni, lebih kurang 20 ekor. Jadi bila induk yang kecil ni masuk sebagai ganti induk yang besar tu, jadi induk yang besar ni bila dah agak-agak dah macam expired lah kata kononnya, saya akan bawa keluar. Saya akan bawa keluar untuk ganti dengan induk-induk yang baru tu. Yang ni adalah proses lah dalam kolam ternakan saya ni. Jadi ikan-ikan yang besar ni boleh juga dijadikan sebagai pemakanan dan juga boleh diberikan juga untuk jiran-jiran merasa ikan tilapia ni. Jadi inilah proses yang selalu saya buat sebagai penukaran. Dan anak benih yang di dalam ni baru-baru ni pun saya dah ambil dah. Jadi kalau kata saya kacau dalam ni pun mungkin anak-anak benih tu kalau kata ada induk yang sedang ada mengeram telur tu, saya akan berhati-hati sedikit lah. Sebab rugi juga kalau kata dia buang pun. Okey, sekarang ni saya nak ambil induk yang besar-besar ni. Mungkin akan ada yang 1 kilo, saya boleh share juga. Saya terpaksa ambil. Okey, jom kita masuk dalam ni. Saya pun dah standby dah. Bekas, okey. Saya nak ambil. Ayam pun dah sorok dah sikit. Okey, saya akan ambil lah. Ini jaring azimat saya ni, custom sendiri ni. Okey, saya akan ambil, tengok dalam beberapa ekor yang besar tu. Jadi sebab kolam saya ni 8x5, jadi saiz dia memang tak besar mana pun. Sebab untuk dibuat pembenihan ni, ikan tak boleh terlalu banyak. Kalau ikan terlalu banyak, proses untuk mendapatkan pembenihan selalunya akan gagal lah. Okay, sekarang saya nak cari. Saya akan ambil yang besar-besar tu. Okay, tengok. Ini saya boleh tunjuk lah saiz dia besar mana. Okey, saiz dia macam ni. Okey, dah lama dah ikan ni. Saya akan ambil. Okey. Jadi dalam ni saya akan kurangkan sedikit populasi ataupun kuantiti di dalam ni untuk memberi ruang untuk mendapatkan pembenihan. Mana? Oh. Tenggelam. Okey, saya akan cari lagi. Okey, ini yang jantan. Yang jantan saya akan simpan. Sebab yang jantan ni dah kurang dah dalam ni. Banyak yang tina. Okey. Yang ni yang tina. Saya akan cari. Okey, yang ni yang besar. Okey, yang besar. Okey, saya boleh tunjuk saiz dia. Okay. Walaupun ternakan secara kecil-kecilan di rumah, sebenarnya kita boleh buat juga saiz yang besar-besar macam ni hanya dalam masa beberapa bulan saja. Asalkan kita beri makanan dengan cantik. Okey, saiz macam ni. Dan ini betina. Saya akan cari lagi. Ini pun betina. Kadang-kadang kalau tengok ikan yang cantik itu, yang ada color-color sikit, rasa macam sayang pula nak ambil. Jadi simpan juga dalam ni.
Jadi induk tu akan jadi macam induk tua lah, induk yang sini, yang paling lama lah dalam kolam ni. Tapi lama kelamaan terpaksa dikeluarkan juga, tapi hanya untuk mencantikkan kolam ni, boleh juga ditinggalkan. Okey, ini yang besar. Okey, saya tunjuk saiz dia yang okey, ini saiz dia. Yang ni lebih daripada 1 kilo berat. Jadi kalau kata, mungkin ada orang juga yang kata kalau kita tinggal besar-besar ni mungkin bila pula nak dapat yang kecil tu. Jadi inilah proses yang selalu saya buat. Kalau masuk induk kecil, induk yang besar, saya terpaksa angkat. Sebab macam tu, sebab saya buat pembenihan. Kalau kata saya tak buat pembenihan ataupun hanya sekadar untuk belah suka-suka, saya akan biarkan sehingga terbesar yang di dalam kolam ni sampai yang besar mana pun. Okay, saya akan letak dalam ni. Okey, yang ni saiz dia kecil sikit, tapi dia bercolor. Dia color macam yang merah sikit, cantik. Okey, yang ni tengok. Sebab sekarang kalau kita tengok dalam kolam ni, sebenarnya induk untuk jantan agak kurang sedikit dekat saya ni. Okey, tengok. Ini betina. Ini betina. Ini betina. Sebab yang tak saat saya ambil tu dah nampak ada telur dalamnya, jadi saya terpaksa ambil juga. Kalau dibiarkan dalam ni pun risiko juga, jadi pembenihan tu jadi akan jadi lambat nak ambil. Jadi prosesnya kita tak boleh macam saya ni. Untuk mendapatkan pembenihan ni memang untuk sayang ikan ni memang tak ada. Kalau kata sayang ikan ni memang tak dapat nak benih. Yang ni besar. Ini besar. Okay, yang ni jantan. Yang ni jantan. Okay, saya boleh tunjuk je ni. Yang ni kalau tengok dekat sirip atas dia tu ada hitam sikit, nampak menarik sikit. Nampak saiz. Okay, yang ni besar juga. Yang ni jantan. Yang ni jantan. Tengok. Yang ni jantan. Yang ni jantan. Okey, yang ni memang jantan. Dia punya color memang cantik. Dia punya color memang cantik.
Nampak dekat kepang kan. Okey, nampak dia berbintik-bintik. Okey, saya dah ambil dah 2, 4, 6, 8, 9 ekor dah saya ambil. Jadi saya akan ambil lagi, mungkin tengok dalam beberapa ekor lagi. Saya akan tengok yang besar-besar, yang paling besar sekali. Kalau saiz yang ni lebih kurang dalam 800 gram jantan, 700 ke 800 gram. Jadi induk-induk saiz yang sebenarnya kalau kata untuk disimpan, induk saiz yang tercantik lebih kurang saiz macam ni lah, yang lebih cantik. Saiz macam ni cukup sesuai kalau bagi pengalaman saya lah untuk buat apa, induk. Kalau kata yang saiz terlalu tajam juga. Okey, yang saiz macam ni. Okey, macam ni induk memang sesuai, not baik. Tapi saya ambil daripada induk yang saiz yang 3 jari itu, saya dah masukkan dalam ni sebagai standby untuk backup. Saya akan masuk, kalau kita masuk 20, saya akan ambil balik dalam 10, 15, saya akan buat keluar induk tu. Boleh. Tajam. Ini sirik ni tajam. Okey. Saya rasa cukup, tekat ni cukup. Saya rasa boleh ambil dah. Cukup lah. 2, 4, 6, 8, 9. 9. Okey. Buat ni ada seekor lagi. Ini jantan. Jantan. Okey. Cukup. Saya ambil 9 ekor. Kena duri, kena sirik talapia yang tak satu, nampak darah. Tajam. Selalunya saya pakai sarung tangan, tapi tak pakai sarung tangan. Okey, tengok untuk ikan tilapia yang saya ambil hari ni. Yang ni akan disimpan lah. Disimpan untuk dibuat pemakanan. Disimpan dalam peti ais. Ataupun mungkin saya akan offer untuk mendapatkan induk-induk. Ada juga yang suka yang saiz yang besar-besar ni untuk dipelihara dalam akuarium ataupun dalam kolam-kolam. Okey, saiz yang macam ni. Okey. Kalau tengok daripada color macam ni, kadang-kadang kita sayang juga. Bila kita dah bela lama, kita bagi makan, kita jadi macam kesian. Kita nak makan. Sebab sayang, kita tengok hari-hari kita bagi makan, bila dah sampai besar macam ni, kita akan timbul satu perasaan jugalah. Perasaan sayang tu. Okay, tengok color pun cantik macam ni, kemang-kemang. Nampak kemang-kemang. Okay, tengok. Ikannya besar. Tapi okey, sebenarnya inilah proses yang selalu saya buat untuk mendapatkan pembenihan. Jadi induk-induk yang saya kelaskan di belakang tu dah dibuat grade size untuk mendapatkan bakal-bakal induk ni. Saya akan pindahkan masuk dalam ni. Yang macam bau-bau ni saya masuk 20 ekor. 20 ekor saya masuk dalam ni. Sekarang ni saya angkat keluar lebih kurang, baru-baru ni ada customer mai beli untuk ikan induk ni, dia ada beli, jadi kurang sedikit lah. Jadi sekarang ni saya buat keluar 9 ekor. 9 ekor saiz yang macam yang korang tengok tadi lah, saiz yang besar-besar macam ni, yang besar-besar macam ni. Ini kalau kita dibuat masak memang sedap ni. Ini sekarang ni kalau 1 kilo dah berapa belas ringgit. Okay, macam ni pun dah 1 kilo lebih. Okay, agak memenatkan juga. Jadi sekarang ni saya akan tambah air masuk dalam ni. Saya akan penuhkan air dalam tu dan mula akan buat pembenihan lah. Pembenihan secara semula jadi di dalam ni. Jadi maksudnya ada jantan, ada betina. Tapi selalunya kalau ikut yang betul-betulnya, saya akan letakkan 1 tong, 2 tong dekat atas ni. Saya akan asingkan betina, jantan, betina, jantan, betina, jantan, macam tu. Jadi untuk mendapatkan pembenihan tu, nisbah daripada untuk mendapatkan nisbah yang betulnya, seekor jantan 2 betina tu lebih senang kita nak tengok. Tapi sekarang dalam ni
dah mungkin agak lebih jantan ataupun lebih betina daripada ni. Okey, saya tambahkan air. Okey. Okey, saiz yang besar ni. Okey, semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera.